Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya Puan Aisyah binti Ahmad. Nak buat testimoni tentang diri saya. Saya ada sakit kanser payudara. Sudah buat operasi, buat radioterapi, buat kemo. Sebelah kanan saya buat operasi. Tangan kanan saya tak boleh angkat selepas saya buat operasi. Saya buat kemo, buat radioterapi, memang kuat ubat dia. Tangan kanan tak boleh angkat. Saya nak buat kerja apa pun tak boleh angkat. Selepas bulan 6, kawan ada promote satu syarikat ni, syarikat Boten. Syarikat Boten, Halia hitam. Halia hitam, saya ambil BR4 dengan VKV untuk diminum. VKV ni untuk diminum, dan BR4 ni saya akan BKV ni saya akan mancuh campur dengan BR4. Saya sebelum ni saya makan 9 biji satu hari, 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Lepas tu dah terasi dalam badan saya. Saya ambil satu hari 15 biji. Satu hari 15 biji untuk penyakit saya. Alhamdulillah, lepas saya amal BR4 ni, saya boleh buat kerja di luar rumah. Sapu-sapu sampah halaman saya. Luar ada macam-macam lah daun-daun kering. Saya boleh sapu halaman rumah. Boleh buat kerja. Saya boleh ambil parang, takik-takikkan pokok-pokok yang ada masalah. Saya boleh buat kerja rumah. Semua kerja saya boleh buat selepas saya ambil BR4 dengan VKV. Alhamdulillah, sangat. Saya bukan kata saya nak bagi sihat. Saya nak juga income lebih. Saya pun nak duit. Saya nak income lebih. Saya nak sihat. Itu saja. Nanti kalau ada apa-apa, nanti saya akan buat lagi video ni, testimoni tentang diri saya. Itu saja. Assalamualaikum.